Azlan, seorang pemuda dari bandar, gemar mendaki dan merentas hutan untuk mencari ketenangan jiwa. Pada hujung minggu, dia menyertai ekspedisi kecil bersama dua rakan ke sebuah kawasan pergunungan di Perak yang mungkin boleh dikatakan belum terusik manusia moden. Hari pertama berjalan lancar, mereka bermalam di tepi sungai jernih, suara alam jadi pengiring tidur. Tapi malam itu, Azlan terdengar bunyi kompang dan suara wanita bersyair di seberang sungai. Bila ditanya pada rakan lain, mereka tak dengar apa-apa. Azlan anggap ia mainan fikirannya, namun hatinya rasa seperti sedang dipanggil. Keesokan pagi, Azlan bangun awal dan mengikut suara sayup yang dia dengar malam tadi. Dia berjalan menyeberangi sungai. Tanpa sedar, dia makin jauh dari tapak perkemahan. Selepas hampir sejam berjalan, dia tiba di sebuah kawasan yang sangat asing. Padang rumput menghijau, penuh bunga-bunga liar yang tak pernah dia lihat. Di hujung padang itu, berdiri sebuah kampung kecil. Rumah-rumah kayu berukir indah, jalan bersih dan suasana tenang. Penduduknya berpakaian tradisional lama, namun wajah mereka cantik, bersih dan seolah bercahaya. Seorang wanita mendekatinya dan berkata, "Sudah lama kami tunggu kamu, Azlan." Azlan tidak tahu bagaimana wanita itu tahu namanya, namun dia terasa tenang, seolah-olah dialu-alukan. Dia dibawa masuk ke rumah besar di tengah kampung, disajikan makanan tradisional yang sangat lazat dan dihidangkan air dari tempayan batu. Namun, sebaik saja dia minum air itu, dia rasa mengantuk dan tiba-tiba semuanya jadi kabur. Bila Azlan tersedar, dia masih di kampung itu, tetapi langitnya kekal senja. Tak pernah jadi malam dan tak pernah jadi siang penuh. Penduduknya masih senyum, tapi wajah mereka kini tidak bercahaya seperti dulu. Matanya lebih sayu dan suara mereka perlahan seolah-olah bercakap tanpa mulut. Azlan cuba keluar dari kampung itu, tapi setiap kali dia berjalan keluar ke padang, dia akan kembali semula ke tempat yang sama, di hadapan rumah wanita tadi. Dia mula takut dan menyesal. Pada malam ketiga, dia terdengar suara lelaki tua berbisik dalam mimpi. "Jangan makan apa-apa dari mereka. Cari daun senduduk putih, itu kunci keluar." Keesokan pagi, dia pura-pura ikut rutin kampung seperti biasa, tapi diam-diam dia cari daun itu dan temui pokok senduduk putih di tepi kolam. Dia kunyah daunnya, walau pahit, dan dunia sekeliling mula bergoyang. Penduduk kampung menjerit dalam bahasa yang tak difahaminya dan langit berubah warna jadi gelap pekat. Azlan terjaga. Di tepi sungai, bajunya kotor dan koyak. Rakan-rakannya masih mencari dia. Paling mengerikan, gambar terakhir dalam telefon dia, gambar yang dia tak pernah ambil, menunjukkan sebuah kampung kayu dalam kabus tebal dan seorang wanita berpakaian tradisional sedang menoleh ke kamera sambil tersenyum. Sejak itu, setiap kali dia lalu kawasan hutan, suara kompang masih kedengaran, memanggilnya pulang. Azlan kembali ke dunia nyata, tetapi apa yang dia alami tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Suara kompang, wanita misteri dan gambar-gambar yang tak dapat dijelaskan. Namun, satu soalan masih berlegar. Adakah dia benar-benar keluar dari kampung itu, atau dunia yang dia kenal selama ini sebenarnya hanyalah ilusi? Terima kasih kerana menemani kami dalam cerita seram kali ini. Selamat malam.